Aku seorang pemandu e-hailing sepenuh masa. Kerja siang malam, kadang sampai pagi sebab nak kejar duit lebih. Cerita ni berlaku lebih kurang 6 bulan lepas. Waktu tu hujan renyai-renyai, lebih kurang pukul 1 pagi. Aku tengah tunggu penumpang di sekitar kawasan perumahan lama dekat pinggir bandar. Sunyi. Lampu jalan pun malap. Dalam hati aku dah rasa tak sedap, tapi bila tengok ada satu tempahan masuk nama atas app tu cuma Ain dari sebuah rumah yang nampak agak usang. Aku tekan accept dan terus pandu ke sana. Sampai je depan rumah tu, tak ada siapa keluar. Aku tunggu dalam kereta, on lampu besar dan tekan horn sekali. Tak lama lepas tu, pintu belakang belah kiri terbuka perlahan-lahan dan masuk seorang perempuan. Tudung labuh, baju putih lusuh, rambut dia nampak basah melekat kat pipi. Dia senyap je, muka tunduk, tak pandang aku langsung. Aku toleh ke belakang sikit dan tanya, Ain ke? Dia cuma angguk perlahan. Aku pelik, tapi sebab dah biasa dengan macam-macam jenis penumpang, aku pandu je macam biasa. Destinasi dia kawasan apartmen kat pusat bandar. Lebih kurang 30 minit dari situ. Tapi sepanjang jalan, aku mula rasa sesuatu yang lain. Cermin belakang aku berkabus, walaupun aircon biasa je. Dan bau dalam kereta tiba-tiba jadi macam bau tanah basah, bercampur bau hanyir. Aku cuba belagak biasa, buka radio perlahan, tapi tiba-tiba radio berbunyi macam rosak, macam ada gangguan. Aku tutup balik. Masa aku jeling cermin pandang belakang, aku nampak dia tengah tengok aku. Tapi bukan muka dia, mata dia merah menyala. Tapi bila aku toleh terus ke belakang, dia tunduk semula, macam tak ada apa-apa berlaku. Aku cuba beristighfar perlahan, jantung dah laju, tapi aku kuatkan diri. Sampai dekat flyover, tiba-tiba dia bersuara. Suara dia perlahan, serak, dan dia tanya, Abang nampak tak budak kecil dekat luar tu? Aku tengok luar. Gelap. Hujan makin lebat. Tak ada sesiapa pun. Aku jawab, tak. Mana? Dia diam. Lepas tu dia ketawa perlahan. Ketawa dia lain. Bukan macam orang. Lebih kepada macam suara tersekat dalam kerongkong. Lepas tu dia bisik perlahan, tapi cukup jelas. Nanti abang nampak, masa kereta ni berhenti, aku terus tekan pedal minyak. Aku tak nak berhenti mana-mana. Aku nak sampai cepat. Tapi masa sampai simpang nak masuk ke apartmen tu, aku rasa kereta aku berat tiba-tiba. Macam ada ramai orang tengah duduk dalam kereta. Aku jeling cermin belakang. Kau tahu apa aku nampak? Tempat duduk belakang penuh dengan bayang hitam. Tak ada rupa. Cuma mata. Mata merah menyala. Semua tengah tengok aku. Aku terus brek mengejut. Tapi bila aku toleh, kosong. Tak ada sesiapa. Tempat duduk belakang, kosong. Perempuan tadi pun tak ada. Pintu tak berbunyi. Tak ada yang keluar. Aku panik. Aku buka semua lampu dalam kereta. Kosong. Tapi kerusi belakang masih basah, macam ada orang duduk lama. Aku duduk situ 5 minit. Cuba tenangkan diri. Aku tengok balik app, status perjalanan masih ongoing. Aku tekan end trip dan keluar receipt. Tapi nama penumpang tu bukan Ain. Nama yang keluar cuma satu huruf, X. Sejak malam tu, aku tak ambil trip lepas tengah malam lagi. Dan setiap kali aku nampak rumah usang tu, aku tak pernah berhenti. Dan yang buat aku paling tak boleh lupa, 3 hari lepas kejadian tu, ada seorang pakcik datang naik kereta aku. Kami borak-borak biasa, sampai dia tanya, aku pernah ambil penumpang dekat rumah lama kat hujung simpang tak? Aku tanya kenapa. Dia cuma senyum kelat dan kata, rumah tu dah kosong sejak 7 tahun lepas. Dulu ada seorang perempuan muda tinggal dengan adik dia. Dua-dua mati lemas dalam kereta masa banjir besar. Orang kata dia masih belum jumpa jalan pulang. Kadang-kadang bukan semua yang naik kereta kita orang. Ada yang cuma nak tumpang sekejap dan kadang-kadang mereka tak nak turun. Kisah kedua. Nama aku Nazmi. Aku baru kerja e-hailing ni 2 minggu. Budak barulah katakan, jadi aku semangat nak kejar trip, nak naikkan rating. Masa cerita ni jadi, aku tengah drive waktu malam. Memang salah aku pun, tamak sangat nak trip lebih sebelum balik. Malam tu sunyi. Pukul 12.30, aku tengah tunggu penumpang terakhir sebelum balik rumah. Lokasi pick up dia agak pelik tepi jalan, dekat kawasan lama. Nama tempat tu Jalan Kolam Mati. Aku dah pernah dengar orang cerita pasal tempat ni.
Kononnya kawasan Kemalangan lama, banyak kes lemas. Tapi aku tak percaya sangat benda macam tu. Trip tu masuk dalam app, nama penumpang, Faikah. Tak ada gambar profil, tak ada rating. Aku sampai tempat tu, jalan sempit kiri kanan hutan, tak ada lampu jalan. Tapi tiba-tiba, ada seorang perempuan berdiri betul-betul bawah papan tanda jalan. Dia lambai tangan. Muka dia tak nampak jelas, tapi dari cara berdiri, aku tahu itu penumpang aku. Dia naik kereta dan duduk belakang sebelah kiri. Assalamualaikum, dia ucap. Suara dia lemah tapi sopan. Waalaikumsalam, aku jawab. Destinasi dia, Tanah Perkuburan Bukit Amanah. Aku tergelak kecil masa baca. Betul ke ni, Kak? Tengah malam-malam nak ke kubur? Dia tak jawab, senyap. Aku anggap dia malas layan. Sepanjang perjalanan, aku cuba pasang radio. Tapi pelik, tak kira tukar saluran mana, semua ada bunyi orang berbisik. Aku tutup terus. Hati aku dah mula rasa tak sedap. Aku pandang cermin tengah. Kau tahu apa aku nampak? Perempuan tu tengah sikat rambut. Tapi sikat dia panjang, macam tulang. Dan rambut dia bukan rambut biasa. Hitam, tebal, berserabai dan panjang sampai ke lantai kereta. Tapi tangan dia macam tangan budak kecil. Aku telan air liur. Aku perlahan-lahan pandang ke depan semula. Jangan tegur, aku pesan pada diri. Tapi dia tiba-tiba bersuara. Abang pernah mati tak? Aku hampir tekan brek masa tu. Aku jawab perlahan. Belum. Kenapa tanya macam tu? Dia senyum. Rasa dia sejuk macam sekarang. Tiba-tiba suhu dalam kereta jatuh. Aku tengok aircon, aku tak buka kuat pun. Tapi nafas aku berasap macam dalam peti ais. Aku nak berhenti, tapi badan rasa kaku. Tangan keras kat steering. Dan masa aku tengok cermin balik, tempat duduk belakang kosong. Perempuan tu tak ada, tapi suara dia masih ada. Dia bisik dari belakang telinga aku, seolah-olah dia duduk betul-betul kat belakang tempat duduk pemandu. Terima kasih tumpangkan saya, Nazmi. Abang baik. Abang sudi bawa saya balik. Aku tengok ke depan. Sebuah pintu gerbang Tanah Perkuburan Bukit Amanah berdiri depan aku. Aku tak tahu bila aku sampai sini. Tak ingat pandu jalan mana. Aku berhenti kereta. Tercungap. Aku toleh belakang. Masih kosong. Tapi bila aku pandang ke kerusi penumpang belakang, ada seikat rambut hitam panjang terlipat atas cushion. Basah dan berbau tanah. Aku cabut. Tinggal kereta. Lari masuk ke jalan besar. Minta tolong dari orang yang lalu. Kereta aku tinggal semalaman kat situ. Keesokan harinya, bila aku datang balik dengan abang aku, kereta aku masih di situ. Tapi kerusi belakang penuh dengan lumpur. Dan app dalam telefon aku tunjuk trip semalam tu tak pernah wujud. Tak ada nama Faikah. Tak ada trip ke Tanah Perkuburan. Tapi, dalam nota app aku, ada satu ulasan baru dari penumpang tak dikenali. Ulasan dia cuma ada 3 patah perkataan. Jumpa lagi, Nazmi. Kadang-kadang, bukan kau yang cari rezeki malam. Ada yang cari pemandu untuk hantar mereka pulang. Dan bila kau hantar, bukan semua mereka akan turun.